mana kita ni hidup, kaya sebulan makan sebulan, sebenarnya kita tak layak pun lagi untuk hidup bermewah-mewah. Yang lagi bahaya, ramai orang comfort sebab dapat gaji setiap bulan. Tapi pernah tak kita terfikir, what if ada satu bulan ni kita tak boleh bekerja dan gaji pun tak masuk. Orang yang bergaji besar RM18,000, RM20,000, sebenarnya mereka pun tak boleh lari daripada situasi ni. Mereka akan jatuh lebih terduduk. Sebab apa? Sebab komitmen hidup yang lebih tinggi daripada kebanyakan daripada orang. Macam Zaz. Tapi itulah kenyataan yang pahit tapi benar. Bilang sumber pendapatan ni bukan sebab kita tak perform kat tempat kerja. Tapi kadang-kadang ada benda yang di luar kawalan kita berlaku. Seperti contoh, krisis kewangan, kegawalan ekonomi, ataupun berlaku bencana global seperti contoh COVID-19 dan anak kita kena sentiasa get ready untuk benda-benda yang kita tak boleh expect pun. Di waktu kita tengah ada income yang tetap setiap bulan, adalah waktu yang paling terbaik untuk kita kukuhkan tabungan, tangguhkan dulu rasa nak hidup bermewah, beli kereta, beli rumah besar. Dan sebenarnya benda-benda tu kita boleh dapatkan nanti bila kewangan kita dah jauh lebih stabil daripada sekarang. Kita fokus untuk kukuhkan simpanan Tuan Puan dan upgrade juga diri dengan tambah lebih banyak ilmu-ilmu kewangan. Tuan Puan kena ingat, kekayaan bukan soal berapa besar gaji kita, tapi berapa lama kita boleh bertahan waktu kita tak ada lagi gaji. Nak belajar cara untuk kukuhkan simpanan Tuan Puan melalui emas, Tuan Puan boleh sahaja komen emas di bawah. Saya bantu Tuan Puan cara mulakan simpanan emas dengan mudah, murah dan patuh syariah bersama Public Gold.